daripada 2 tahun sudah mencari calon untuk Tibet Mara Al-Usta. Mek Haja terpilih mengikuti kursus fabrik di Al-Usta. Kini selepas 2 tahun, Mek Haja telah berjaya menamatkan kursus sebagai usahawan fabrik yang terbaik daripada kalangan orang asli. Hanyalah Tuhan yang terasa. Come on in. Setiap hari dibuai mimpi yang terindah dengan menghitung Kita mencari yang sejauh kembali. Terima kasih. Kepada yang berbahagia, Profesor Insinyur Dr. Azman Salim, Presiden Universiti Kuala Lumpur. Dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang, sesungguhnya kami berhimpun pada mohon perkenan agar merestui dan memberkati Majlis Convocation Perdana Hikmah 2026 ini. Ya Rahman, turut mengharumkan nama institusi melalui pencapaian pingat emas dalam International Innovation and Invention Competition True Exhibition 2025 menerusi projek Refab Art. Inovasi ini bertaraf bidang seni dan reka bentuk yang memperlihatkan kreativiti juga merupakan sebahagian penting dalam pendidikan Tibet. Seterusnya, yang atas tu jangan tegang sangat kat saya dah cirah tau. Oh, cantiknya. Video ni, momen ni sangat penting. Alhamdulillah. Dan yang akhir sekali adalah Tibet Mara Al-Usta. Awatif binti Ismail, Mek Haja binti Jisfridi, Nur Muhammad bin Nur Supardi, kerana apa yang telah dihabiskan berkreasi pada hari ini. So, insyaAllah semoga lebih terus sukses untuk masa hadapan. Buktikan apa yang telah dilakukan. Okey, Mek. Untuk kesempatan kali ini saya nak ucapkan terima kasih kepada semua pihak, termasuk pihak Japura, pihak Tibet Mara Al-Usta, pengarah juga, pengarah majlis dan pensyarah serta konselor dan beberapa dan rakan-rakan dalam membantu saya menjayakan pelajaran. Okey, tahniah. Saya dari suku Tengah Barat Serikat
kejayaan. Selagi ayah kepada mengajar ni selaku kurang. Ini antara program yang pertama kali ayah dan ibu terlibat untuk program anak-anak ni. Jadi sudah tentulah hati yang sangat gembira dengan pencapaian dengan usaha payah dapat telah menghabiskan sesuatu yang sentiasa menjadi penghalang kepada masyarakat saya untuk sampai ke tahap inilah. Kerana itu rakan-rakan ayah kepada Mek Temia boleh dibukti dia. Kita sama-sama doa Mek dapat menjadi usahawan publik yang terbaik di sekitar, dan rakan-rakan guru sekolah SMOA di Perak dan Semenanjung. Guru adalah segala-galanya. Guru adalah mengakar, merimbun, menggapai awan SMOA Hasbiaddin di Perak. Terima kasih. Pasti. Satu lagi kepada anak-anak orang asal, jom sertai program Diploma Teknologi Usahawan Reka Bentuk dan Pengeluaran Perabot, dan saya buka ruang kepada anak-anak orang asal untuk bersama dengan program dalam program pembangunan perniagaan perabot di Malaysia dan luar negara. Syukur Alhamdulillah, program mengakar, merimbun, menggapai awan telah berjaya SMOA terbaik.